Anugerah Kecemerlangan Shida 2025 kini membuka penyertaan bagi 5 kategori utama, iaitu kediaman bertanah, pembangunan strata, rumah mampu milik, komersial dan pelan Indo. Anugerah ini sejajar dengan usaha Kerajaan Sarawak mempromosikan reka bentuk dan strategi hijau dalam industri hartanah. Pengerusi penganjur, Datuk E.R. S.R. Alex Ting Kuang Kuo berkata, pertandingan ini terbuka kepada ahli dan bukan ahli Shida sebagai pengiktirafan terhadap pencapaian cemerlang dalam seni bina, teknologi dan pengurusan hartanah. Ia juga platform mempamerkan kepakaran dan inovasi dalam pembangunan hartanah. Penyertaan akan dihadiri panel bebas daripada pelbagai institusi profesional seperti ACIM, IEM, PAMSI, RISMA dan FIAPCI Malaysia. Pemenang akan diraikan dalam Majlis Makan Malam Anugerah Kecemerlangan Shida di BCCK pada 1 November 2025. Tarikh tutup penyertaan ialah pada 11 Julai 2025. Dapatkan e-akhbar Suara Sarawak dan News Sarawak Tribune percuma di Play Store dan Google Play sekarang.